Saya scroll terjumpa jari tajwid. Saya rasa satu teknik yang macam sesuai untuk orang yang baru nak mula nak belajar tajwid. Saya cubalah beli satu. Lepas tu saya tengok video tu, sangat menarik dan saya cepat faham. Bila isteri saya terima jari tajwid ni, dia boleh ajar saya dalam bentuk yang struktur dan mudah saya faham. Dan mudah saya ingat nama-nama tajwid tu. Kita bila diputarkan, kan ada dia punya roda tu kan, dia punya roda tu dia lagi jelas lah. And then kita tahu terus huruf apa bertemu apa, lepas tu terus hukum dia, cara bacaan dia. Jadi kat situ dalam satu buku tu kita boleh dapat semua. Kad tu menarik lah. Sebab saya tak pernah tengok lagi macam tu. Kita tak perlu nak refer benda tempat lain tu, tak perlu lah. Macam daripada satu buku tu saja dia dah complete everything. Dengan hanya menggunakan 5 jari yang kita ada, jari tajwid ni seolah-olah memudahkan segala benda yang saya tertanya-tanya selama ni. Jadi bila dia buat pendekatan dengan menggunakan jari ni jelas, jadi saya rasa ini mudah lah. Bila dia mudah, orang rasa senang je ni, orang suka main kan. It's easier lah. Dia modal depan dia senang kan. Lam, min, nun, dan lepas tu you gunakan jari, mudah nak ingat lah kan. I think the teknik tu bagus lah. InsyaAllah lah apa yang kita baca tadi boleh ingat. Dan ni kaedah ni memang bagus. Benda ni sangat membantu. Pada saya, lebih baiklah orang yang kat luar tu kalau rasa perlukan ilmu ni, tak kira lah ada basic ke, tak ada basic ke, benda ni sangat-sangat mudah difahami, sangat detail dan diberikan bahan-bahan untuk rujukan semua sangat-sangat orang kata lengkap dan sangat banyak. Jadi sangat-sangat mudah untuk faham. Jangan pernah rasa ragu-ragu ataupun takut-takut untuk mencuba, sebab ini adalah saham kita di dunia dan di akhirat juga. Inilah masanya untuk kita merebut peluang tu untuk meningkatkan lagi ilmu kita. Apatah lagi tambah-tambahnya orang kata ilmu akhirat. Ya, dan inilah peluang kita nak berlatih tajwid kita. Apa kata? Order dan dapatkan jari tajwid.